Bukan sebarang pakcik camping, suka budaya. Kecil bukan sebarang kecil Ancala mencipta bahagia. Kali ini pakcik nak belanja setup terbaru pakcik dengan kemah baru pakcik iaitu L&T Ancala. Dan jom pakcik nak belanja. Pertama kali pakcik letakkan lampu yang sangat-sangat indah ni bila malam menerbitkan cahaya yang sangat-sangat luar biasa. Sempena cuti di Bali ini merayakan cahaya yang mencipta bahagia. Jom kita nak masuk. Kali ini masih lagi 4x4 mengekalkan konsep hari pertama pakcik camping. Kursi kesayangan pakcik walaupun dia agak herot tapi tetap juga boleh duduk dalam keadaan sopan. Pakcik nak belanja juga setup bahagian dapur ni. Masih mengekalkan tok batin custom. Cuma pakcik kali ini pakcik nak letakkan, nak masak dekat bahagian ni untuk masak nasi, dekat bahagian tu untuk masak lauk, dekat sini untuk potong-potong. Selalu pakcik pernah letak kat sini, kita boleh ubah suai. Jom kita tengok ini pula. Kesayangan pakcik, piring, pinggan, mangkuk dan cawan 4x4 macam biasa. Semua 4. Dan kali ini pakcik nak tunjukkan, orang kata 3 hari 2 malam ni masak apa? Masih lagi hari kedua, masih ada berbaki banyak lagi. Kita nak masak sayur, kita nak masak nugget kat situ, ais masih ada lagi. Dan malam ini kita nak masak kambing perap. Dan kita nak masak memang wow kan, kambing perap untuk jiran-jiran kita juga. Dan semestinya pakcik nak tunjukkan Ancala ni, bahagian ni pakcik nak combine dengan dome shelter L&T ni, menerbitkan satu lagi emosi, iaitu bila pakcik duduk sini dia memang ngam-ngam dengan kita punya tilam queen ni. Dan pakcik letakkan sofa kat sini. Selalu sofa pakcik kat sini. Kali ni sofa pakcik macam ni, kita nak pandang di sekeliling kita. Dan juga ventilation untuk Ancala ni masih mengekal macam antariksa, cuma dia sesuai untuk 2 atau 3 orang sahaja. Mungkin nampak padat sebab pakcik letak sofa dan sempat juga letakkan bahagian ni untuk hiasan dan juga tilam. Semestinya untuk korang yang mana yang tak suka berat-berat bawa Ancala ni sahaja pun dah okey dah. Dome shelter tu untuk common area pakcik. Dan untuk waktu ni pakcik nak tunjuk lah, di sekeliling di wetland Putrajaya ni bukan semudah yang disangka juga sebenarnya. Sebab kita berdepan dengan hujan, musim hujan. Jadi pakcik harapkan hujan sekejap lagi sebab pakcik nak tengok keberkesanan Ancala ni macam mana. Apa-apa pun musim hujan, ingat berhati-hati untuk berkemping. Pastikan keselamatan seisi keluarga terjamin. Dan semestinya kalau berkemping, camping mesti ada wow.